Johor Darul Ta'zim berpeluang besar untuk melakar kemenangan dalam aksi menentang Vissel Kobe malam ini. Malam ini JDT bakal turun beraksi di SSI dengan misi besar iaitu menewaskan gergasi Jepun Vissel Kobe sekaligus mengesahkan kemarahan ke pusingan 16 terbaik tanpa perlu bergantung kepada keputusan perlawanan lain. Ketika ini JDT sedang bersaing sengit untuk merebut kelompok 8 terbaik bersama 5 lagi kelab lain. Pada aksi malam ini keyakinan memihak kepada JDT apabila Vissel Kobe dijangka menurunkan barisan kedua sekaligus memberi kelebihan psikologi kepada tuan rumah. Tambahan pula rekod JDT di Stadium Sultan Ibrahim dalam kempen ACL musim ini cukup memberangsangkan apabila mencatat 1 kemenangan serta 2 keputusan seri. Rekod ini membuktikan skuad Harimau Selatan kekal kebal di laman sendiri dalam saingan Asia musim ini. Dalam masa sama pertemuan ini turut menghidupkan misi balas dendam buat JDT. Pada kempen ACL 2020 lalu skuad dari Jepun itu pernah membelasah JDT 5-1.